Masjid Jamek Cina Muslim Klang ini sangat indah dari sudut ukiran, susun atur dan seni binanya. Setiap reka bentuk yang ditampilkan membawa maksud tersendiri. Sementara tulisan-tulisan Cina yang terdapat di beberapa bahagian masjid pula menyampaikan mesej-mesej keislaman. Setibanya di masjid ini, rombongan diberi ruang untuk menunaikan solat zuhur dan menikmati makan tengah hari terlebih dahulu sebelum memulakan sesi jelajah masjid. Segmen lawatan ini diketuai oleh Ustaz Qayyum yang memberi penerangan berkaitan fasiliti, reka bentuk, seni bina dan keistimewaan yang terdapat di Masjid Jamek Cina Muslim Klang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya ucapkan selamat datang ke masjid kami, Masjid Jamek Cina Muslim Klang. Masjid kita ni bermulanya cerita tentang pembinaan masjid kita adalah daripada Tuanku Sultan Selangor kita lah. Baginda pergi ke China pada tahun 2015. Kemudian baginda pergi ke satu daerah di China iaitu Xi'an. Kemudian baginda melihat masjid kedua tertua di China itu iaitu Masjid Agung Xi'an. Kemudian terdetik di dalam hati baginda, seandainya negeri Selangor kita ini memiliki sebuah masjid yang unik dan cantik sebegitu. Itu merupakan impian baginda. Namun hasrat baginda ini tidak dinyatakan kepada sesiapa. Baginda balik ke Malaysia pada tahun 2016. Persatuan Cina Muslim Malaysia juga merasakan perlu untuk membina masjid Cina di negeri Selangor kerana populasi Cina Muslim teramai adalah di negeri Selangor. Bukan kata negeri lain tak ada, ada. Cumanya negeri lain ada yang sudah ada masjid Cina. Tapi Selangor yang memiliki populasi Cina Muslim paling ramai, belum ada masjid Cina. Jadi Presiden dengan Naib Presiden dia mengambil inisiatif berkunjung dan berjumpa dengan Baginda Sultan Selangor. Mohon daripada Baginda permintaan yang kecil untuk membina masjid Cina di negeri Selangor. Keindahan seni bina masjid tersebut menarik perhatian baginda. Maka lahirlah hasrat untuk membina sebuah masjid berkonsepkan seni bina Cina Muslim di negeri Selangor. Lebih menarik, komuniti Cina Muslim di Selangor juga menjadi antara sebab utama mengapa masjid seumpama ini sangat bermakna untuk dibangunkan. Kalau kita tengok istana lama China zaman dinasti, dia akan ada 9 tombol. 9 tombol. Kenapa 9? Kenapa tak 10? 10 tak boleh lah sebab 10 dah jadi 2 digit. Dia dah 1 digit. 1 ni mewakili 1 digit. So dia letak 9 paling besar lah sebab 1 digit 1 sampai 9, 9 paling besar. Sebab apa dia letak 9? Dia orang zaman dahulu bila buat sesuatu dia ada benda nak sampaikan. Falsafah dia. Baik, dia letak 9 nombor paling besar kerana di balik pintu itu adalah orang yang ranking paling besar iaitu Maharaja. Kalau nampak ada 7 tombol pula, itu adalah pintu putera mahkota dia. Tapi kalau kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 apa? Zaman dahulu adalah kuil ibadat bangsawan. Zaman dahulu, ruang ibadat bangsawan. Kalau 3 pula, kalau ada 3, itu pegawai rendah. So dia ni ada maksud dia punya pintu. Baik, daripada sini pula kita boleh lihat tulisan Cina kan. Semua tulisan Cina kita ambil daripada masjid lama dekat China lah. Contohnya seperti tulisan Cina ini. Yang ni apa tu? Apa maksud ni? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Assalamualaikum. Lagi? Ahlan wa sahlan. Ada lagi? Ini maksudnya Allahu Akbar. Kebanyakan masjid lama dekat China, dekat depan dia tulis Allahu Akbar. Baik, yang ni bukan bacanya Allahu Akbar. Bukan gitu. Dalam bahasa Cina, zaman dahulu bahasa Cina dibaca daripada atas ke bawah macam yang kat depan tu. Bila dah moden sikit dia akan baca dari kanan ke kiri. Tapi zaman sekarang dia baca dari kiri ke kanan. Zhen zu zi dao. Bacaan dia. Zhen zu zi dao. Dibina banyak taman dalam masjid, simbolik kepada keyakinan kita sebagai seorang Muslim bahawasanya syurga itu bertingkat-tingkat. Yang ni dia kata Xiu Shen Yang Xing Ning Li Jing Shen Ta Zhen Tao. Maksudnya adalah apa? Memperbaiki akhlak dan kepribadian diri kita, menghayati hukum hakam agama,
agar diri kita menjadi murni untuk mencapai jalan yang lurus dan benar. Okey? Kalau yang ni pula, yang ni lagi umum. Yang ni dia kata apa? Jing zu ai ren qi yang san chuan zhen li. Maksudnya apa? Maksudnya bertakwa kepada Allah, berkasih sayang sesama manusia, mencegah kemungkaran, menyebarkan kebaikan dan menyampaikan kebenaran. Ia bukan sekadar menjadi tempat ibadah, tetapi turut menjadi simbol dakwah, keharmonian dan keterbukaan Islam kepada masyarakat pelbagai budaya. Alhamdulillah, syukur, terima kasih kepada Masjid Kota Damansara kerana memberi peluang kepada kami jemaah untuk melawat istana dan Masjid Cina di Kelab. Alhamdulillah lah, banyak pengalaman seronok, sama-sama berukhuwah bersama jemaah-jemaah semua. Nampak kawan-kawan pun seronok juga, Ustaz. Melalui lawatan ini, para peserta dapat melihat bahawa keindahan Islam bukan hanya terzahir melalui ibadah, tetapi juga melalui seni bina, budaya, adab dan cara Islam menyantuni masyarakat dengan penuh hikmah. Bagi rombongan Muslimat Duha Masjid Kota Damansara, lawatan ke masjid ini benar-benar membuka pandangan bahawa dakwah boleh hadir dalam pelbagai bentuk, termasuk melalui keindahan sebuah rumah Allah yang menggabungkan nilai Islam dan warisan budaya Cina Muslim. Sebelum rombongan pulang semula ke Masjid Kota Damansara, kami singgah terlebih dahulu ke sebuah pusat tahfiz yang dikenali sebagai Akademi Tahfiz Az-Zikr terletak di Pantai Remis, Jeram. Menurut makluman yang diterima, tanah pusat tahfiz ini telah diwakafkan oleh seorang hamba Allah dengan niat yang sangat mulia untuk dijadikan tempat anak-anak mempelajari Al-Quran dan menghafaz kalam Allah. Namun, usaha membangunkan pusat tahfiz ini diteruskan secara berperingkat mengikut kemampuan dan sumbangan orang ramai. Okay, Alhamdulillah pada pukul 5 ni kami selamat sampai di Akademi Tahfiz Az-Zikr di Pantai Remis, Jeram. So untuk pelajar sementara kat sinilah bangunan ni. Nanti kalau dah ada dana yang lebih, mungkin kita pindah di asrama baru lah. Sekarang ni tanya kat mana lagi ni? Kat mana? Sebab tak ada tempat dah kan? Masjid dah tak boleh kan? Jadi kita dapat ni, kita tunggu bangunan siap. Saya dengar tok guru ni, banyak tok guru sini sebenarnya. Ustaz Izzat ada, Ustaz Cepat, diorang ada tahfiz dan kita akan ambil pelajar diorang yang mana yang 12 juzu ke atas ke atau macam mana nanti kita akan bincang. Masuk sini dulu. Setibanya di sini, rombongan dapat melihat sendiri keadaan pusat tahfiz yang masih dalam proses pembinaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dakmi. Saya sekarang berada di Akademi Hufaz Az-Zikr. Ini dalam bangunan ya. Kita sedang membina tahfiz kita sekarang ni. Sekarang dah 60% kurang lebih dan kita perlukan lagi 40% kewangan untuk kita sambung balik kita punya projek ni supaya kita boleh bawa anak-anak kita secepatnya mungkin masuk ke dalam tahfiz ni. Sebab pelajar memang dah ada, cuma tempatnya belum ada lagi, belum siap sepenuhnya dan ini sebahagian daripada kita punya usaha untuk kita dapatkan balance kita punya kewangan untuk kita sambung balik kita punya projek ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian boleh terus kepada Akademi Hufaz Az-Zikr. Dia dekat mana? Dekat Jeram, Kuala Selangor. Kalau nak datang untuk beri sumbangan pada kami, insyaAllah kita akan letakkan nombor akaun kita di bawah, insyaAllah. Selain itu, beberapa orang jemaah juga turut mengambil peluang untuk menyumbang secara peribadi. Mudah-mudahan sumbangan kecil ini menjadi asbab keberkatan dan membantu meringankan beban pihak tahfiz dalam meneruskan pembinaan pusat ilmu Al-Quran ini. Kepada para penonton yang ingin turut sama menyumbang, maklumat sumbangan boleh dirujuk pada poster yang dipaparkan atau boleh terus berhubung dengan pihak Akademi Tahfiz Az-Zikr. Semoga setiap ringgit yang diinfakkan menjadi saham akhirat yang berpanjangan selagi mana Al-Quran terus dibaca, dihafaz dan diamalkan oleh anak-anak di sini. Alhamdulillah perjalanan semuanya mengikut kepada apa yang telah kita rancang dan mudah-mudahan semua yang hadir ataupun semua yang jadi peserta mendapat manfaat lah daripada jauhlah kali ini.
yang bagaimana kita di istana kita tahu macam mana protokol, kemudian kita tahu macam mana peradaban Kesultanan Selangor kan. Kemudian kita pergi tengok macam mana seni banner di Masjid Cina dan juga cara pengurusan di Masjid Cina, dan juga di tahfiz ni lah, yang mana di tahfiz ni ramai di kalangan yang hadir ni sebagai penyumbang, yang mana mereka boleh lihat sendirilah apa yang mereka sumbangkan itu. Inilah hasilnya, dan insyaAllah akan memerlukan lagi sumbangan untuk siap pada semualah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, staf bagi tangan, warga kerja dan juga peserta-peserta yang terlibat dalam program Jaulah kali ini. InsyaAllah akan datang kita akan arrange lagi Jaulah yang berbentuk lain pula untuk kita buka kepada masyarakat insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaulah Muslimat Masjid Kota Damansara. Alhamdulillah, lawatan Muslimat Duha Masjid Kota Damansara kali ini bukan sahaja membawa kami mengenali warisan Diraja Selangor dan keunikan masjid-masjid di Kelang, tetapi turut membuka ruang untuk menyantuni institusi pendidikan Al-Quran. Semoga perjalanan ini menjadi kenangan yang bermanfaat, mengeratkan ukhuwah sesama jemaah dan menambahkan rasa cinta kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua peserta, urus setia, pihak-pihak yang menerima kunjungan kami serta semua yang terlibat dalam menjayakan lawatan ini. Daripada kami, Masjid Kota Damansara, semoga bertemu lagi dalam program yang akan datang.